Okay, pertama sekali kita kena setting company profile ataupun maklumat perniagaan kita. Okay, maklumat perniagaan ni akan keluar dekat quotation dan invoice kita. Okay, so macam mana nak buat? Pertama sekali kita pergi ke control panel. Okay, klik dekat control panel ni. Kemudian kita klik pada company profile. Okay, kat dalam company profile ni, okay, kalau perasan dia ada tick macam ni ataupun dia ada, kalau dia tak lengkap dia akan berwarna orange lah. Okay, hijau ni maknanya profile tu dah lengkap. Okay, apa guna profile lengkap? Profile yang lengkap ni maknanya kita dah boleh hantar e-invoice. So, untuk submit e-invoice, kita perlukan nombor business registration number ataupun nombor SSN, nombor TIN, alamat dan juga nombor telefon. Kalau tak lengkap tu, kita masih boleh buat invoice tapi tak boleh nak submit e-invoice LSDN. Okay, so dalam company profile ni kita masukkan legal name. Legal name ni nama perniagaan yang kita daftarkan lah dengan SSM ataupun PBT. Friendly name ni macam nama singkatan, kita boleh letak. Okay, registration number adalah nombor pendaftaran. Inilah nombor SSM ataupun nombor trading license. Kalau untuk Sabah Sarawak, dia guna trading license. Okay, nombor lesen perniagaan. Untuk SSM, dia ada satu lagi nombor pendaftaran. Tapi ini tak wajib lah. Kemudian nombor cukai ataupun nombor TIN. Kalau ada, letak. Kalau tak ada, tak letak pun tak apa, tapi kita takkan boleh submit invoice. MSIC ni adalah kod perniagaan. Yang ni pun, kalau nak submit invoice, wajib letak. Kalau tak, boleh biarkan lah. Kemudian kita masukkan contact number kita, nombor untuk dihubungi dan juga email. Yang ni tak wajib letak tapi digalakkan untuk kita letak nombor telefon dan email sebab dia akan keluar dalam dokumen-dokumen kita. Alamat, okay. Kalau tak ada alamat, kita kena letak satu alamat, okay. Klik pada button address ni, add address, masukkan dekat sini. Okay. Kemudian kita boleh tick default billing, maknanya ni adalah alamat default kita, alamat utama kita lah. Okay. Kemudian boleh masukkan logo juga, klik pada sini. Okay. Kita pilih logo yang kita nak letak. Kemudian kita klik pada save.